Sakit hati tak bila tengok orang yang aniaya kita tu, orang yang fitnah kita tu, tapi hidup dia nampak lebih senang daripada kita. Rasa macam nak balas dendam, rasa nak jatuhkan dia balik. Kita rasa Tuhan tak adil sebab tak hukum dia cash. Tahan kejap. Baca betul-betul amaran Allah dalam surah Al-Isra ayat ke-7. Jika kamu berbuat kebaikan, maka faedah kebaikan itu yang kamu buat adalah untuk diri kamu, dan jika kamu berbuat kejahatan, maka kesannya yang buruk itu kembali kepada kamu juga. Dalam agama, kita tidak percaya pada karma. Kita percaya kepada sunnatullah. Setiap kejahatan yang orang buat kat kita, sebenarnya dia tengah menjahanamkan ketenangan dia sendiri. Dosa ni dia toksik dan ia akan makan pelakunya tanpa sedar. Dan kita tak payah nak kotorkan tangan kita ni untuk balas dendam. Tenaga yang kita nak guna untuk benci dia tu lebih baik kalau kita guna untuk bina hidup kita sendiri. Percayalah, balasan Tuhan tak pernah salah alamat, dan selalunya dia akan datang daripada arah yang paling kita tak sangka-sangka. Tak perlu kotorkan tangan membalas dendam yang menyakitkan. Serahkan saja pada Tuhan, biar takdir yang selesaikan.